Metadikol boleh mencapai kesan anti-kanser melalui pelbagai mekanisme. Terdapat ratusan gen yang terlibat dalam pengawalan pertumbuhan dan pembahagian sel. Pembahagian sel menjadi tidak normal apabila gen-gen ini mengalami mutasi. Apabila semakin banyak gen rosak, sel kanser dan tumor boleh terbentuk. Metadikol meningkatkan fungsi gen kloto sehingga 4 hingga 10 kali ganda yang berpotensi menghalang pertumbuhan sel kanser. Pada masa yang sama, metadikol juga boleh meningkatkan fungsi gen TP53 yang merangsang penghasilan protein anti-kanser yang dikenali sebagai P53 dan membantu membaiki DNA yang rosak. Jika DNA tidak dapat dibaiki, protein P53 akan menghentikan pembahagian sel dan memberi isyarat kepada sel untuk menjalani apoptosis, kematian sel. Dengan menghalang pembahagian sel yang mempunyai DNA yang rosak atau bermutasi, protein P53 dapat membantu mencegah pembentukan tumor. Selain itu, metadikol boleh menghalang TNF, ICAM1, CCL2, dan BCAT1 untuk membantu mengurangkan metastasis sel kanser. Kajian mendapati bahawa kekurangan vitamin D bukan sahaja menyebabkan penyakit metabolik tulang, malah mungkin berkaitan dengan penyakit autoimun, tumor, dan kanser. Metadikol boleh mengawal fungsi imun dengan mengikat kepada reseptor vitamin D, menggalakkan apoptosis sel kanser, dan menghalang sel kanser daripada memperoleh nutrien melalui pembentukan salur darah baharu. Pada masa yang sama, metadikol boleh meningkatkan tahap vitamin C dalam badan, membantu mengawal fungsi imun dan menghalang sialidase yang berpotensi menyumbang kepada kesan anti-kanser. Vitamin C boleh menghalang sintesis karsinogen dalam badan, sekaligus mengurangkan pembentukan tumor. Metadikol juga boleh meningkatkan fungsi sel stem pluripotent CD34 yang boleh membezakan kepada pelbagai jenis sel. Sel stem CD34 merupakan penanda bagi sel progenitor hematopoietik yang biasanya terdapat dalam darah tali pusat dan sumsum tulang. Darah tali pusat telah digunakan secara klinikal dalam terapi pemindahan sel stem hematopoietik untuk merawat pesakit dengan gangguan sumsum tulang dan membina semula sistem darah serta imun bagi pesakit leukemia atau limfoma selama lebih 40 tahun. Ia digunakan sebagai terapi sel untuk gangguan darah. Penyelidikan menunjukkan bahawa sel CD34 mungkin terlibat dalam pengangkutan sel stem hematopoietik, pembaikan atau pembentukan semula salur darah, tindak balas keradangan, dan fungsi limfosit. Selain itu, sel stem CD34 boleh membezakan menjadi sel imun dan sel darah seperti sel darah merah dan platelet yang mungkin membantu memperbaiki kanser darah, anemia, dan fungsi imun. Oleh itu, metadikol berpotensi membantu pesakit dengan kanser darah serta mereka yang mengalami sindrom myelodysplastic dengan meningkatkan fungsi CD34. Akhir sekali, untuk penjagaan kesihatan, anda perlu mengambil 3 semburan sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Orang yang mempunyai masalah kesihatan boleh mengambil 5 semburan sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Sekian sahaja. Terima kasih.